Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabi sekalian. Najib Razak akhirnya didapati bersalah atas semua pertuduhan. 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram. Bolehlah saya katakan yang kerjaya politik Najib Razak telah tertutup rapat buat selama-lamanya. Dan kepada para penyokong Najib, lepas ini saya harap anda tak payahlah bawa naratif konon-kononnya, oh Najib kena zaman PN, Najib kena zaman Muhyiddin. Sebab sekarang ini zaman Madani pun Najib kena. Dan kedua-dua zaman itu Barisan Nasional ada dalam kerajaan. So, kalau anda nak salahkan siapa, anda tahu siapa yang patut anda salahkan. Kita intro dulu. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seandainya kalau audio macam tak berapa best, ada bunyi bising dan sebagainya, minta maaf banyak-banyak. Sebab sekarang ini saya tengah berada dekat kenduri nikah sepupu isteri saya. Saya beritahu dia video petang tadi kan. Dan suasana sekarang ini tengah hujan yang agak lebat dekat kawasan seberang Perak ini. Jadi kalau suasana macam tak berapa best, bunyi macam ingat-ingat sebagainya, dan kalau mikrofon ni tak dapat nak potong bunyi yang begitu bagus, minta maaf terlebih dahulu. Tapi kita nak bincang berkenaan dengan kes Najib Razak ini. Pada hari ini, memang kita nanti-nantikan. Kerana pada hari inilah, Hakim Colin Lawrence Sequeira yang sekarang ini telah pun naikkan pangkat sebagai Hakim Mahkamah Persekutuan memberikan verdik beliau berhubung dengan kes Najib Razak. Dan sekadar untuk pengetahuan, Najib Razak dituduh berkenaan dengan 25 pertuduhan berkait 1MDB, 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram. Dan Hakim Colin pada hari ini telah membuat keputusan yang Najib Razak bersalah atas kesemua 25 pertuduhan, 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram. Bersalah semuanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan di sini saya nak bacakan kepada anda kronologi. Sebab hari ini, verdik yang dikeluarkan oleh Hakim Colin daripada pagi membawalah sampai ke lepas Jumaat, tuan-tuan sekalian. Memang lama, memang panjang dan memang memenatkan. Saya dapat panggilan jugalah dua rakan-rakan penggom saya yang turut hadir dekat prosiding pada hari ini. Mereka kata memang penat gila, kematu buntut, tetapi mereka tak boleh pergi mana-mana. Kerana mereka nak tahu apakah verdik Hakim Colin terhadap kes boleh katakan penyelewengan yang terbesar yang pernah dibicarakan dekat Malaysia ini. Kerana ianya membabitkan mantan Perdana Menteri. Dan menyebut tentang itu, Datuk Seri Najib sekali lagi mencatatkan rekod sebagai satu-satunya mantan Perdana Menteri yang didapati bersalah atas pertuduhan berkaitan dengan penyelewengan selepas beliau tidak lagi berkuasa. Jadi di sini tuan-tuan sekalian, saya akan bacakan sedikit kronologi daripada pagi tadi apa yang dibincangkan, apa yang disampaikan oleh Hakim Colin, membawalah sampai ke petang ihsan dari The Star. Di mana prosiding pada hari ini telah bermula pada pagi tadilah, lebih kurang dalam pukul 9 pagi lebih kurang macam tu. Di mana pada peringkat awalnya Hakim Colin telah membacakan tentang sejarah kes ini dari awal sampailah ke saat pembicaraan itu berlangsung pada siang tadi. Di mana beliau mengatakan yang beliau akan membacakan hanyalah dasar awam atau dasar umum berkenaan dengan penilaian dan juga pengadilan beliau. Di mana kata beliau, ini tidak mengambil kira alasan penuh dan juga dasar-dasar penuh terhadap keputusan ini. Di mana the full ground, kata Hakim Colin, akan diberikan dalam masa yang terdekat ini insyaAllah. Maksudnya pada kali ini, Hakim Colin just baca secara umum tentang apa yang membawa kepada beliau membuatkan verdik pada hari ini. Penjelasan secara terperinci akan dikeluarkan dalam alasan penghakiman yang akan diterbitkan kelak insyaAllah. Itu biasa tuan-tuan dan sekalian. Dan pada peringkat awal kata Hakim Colin, pihak pembelaan telah membangkitkan tentang duplicity ataupun pendakwaan ke atas Najib yang bertindan. Tetapi kata Hakim Colin, dia tak nampak merit pun atas argumen ini. Di mana sekarang ini pembelaan kata Hakim Colin telah menghantarkan pembicaraan nota pembelaan dengan begitu panjang, dan of course Hakim dan juga mahkamah kena melihat kembali nota-nota yang begitu panjang tersebut untuk membuat keputusan yang adil. Untuk berkenaan dengan isu bukti-bukti hearsay, Hakim sekiranya menyatakan bahawa kenyataan-kenyataan yang telah dibuat secara lisan dan juga secara bertulis semuanya diterima di bawah akta keterangan. Maknanya tak kira siapa yang bagi statement sebelum ini, sama ada bertulis ke, bercakap ke apa-apa ke, semuanya diterima di bawah akta keterangan. Dan Hakim sekiranya juga telah memetik berkenaan dengan saksi-saksi sama ada yang tidak dapat dijumpai, yang tak dapat dihubungi dan juga saksi-saksi yang meninggal.
Ini termasuklah Jolo, termasuklah juga dengan Terence Geh dan juga Nif Faisal. Semuanya tidak dapat dihubungi dan tidak dapat cari. Maka sekarang ini pihak mahkamah kata benda ini dikategorikan sebagai mereka ataupun individu yang tidak dapat dijumpai dan telah didakwa secara in absentia ataupun didakwa tanpa kehadiran mereka ini. Dan mereka ini dikenal pasti sebagai orang yang sedang melarikan diri lah, yang sedang menyuruh dan sebagainya. Dan juga hakim juga telah menyentuh berkenaan dengan Datuk Azrin alias salah seorang saksi utama dalam kes ini yang juga merupakan setiausaha sulit yang utama bagi Najib Razak, di mana kita semua tahu Datuk Azrin telah pun meninggal beberapa tahun lepas. Maka Hakim Sekira pun acknowledge yang basically-nya memang kita tahu Datuk Azrin ini telah pun meninggal terlebih dahulu. Dan sekarang ini, Hakim juga menyatakan bahawa ada satu kaitan yang tidak dapat disangkal lagi antara Najib Razak dan juga Jolo. Dan juga kata Hakim Colin, daripada bukti-bukti yang ada, sangat-sangat jelas betapa Jolo telah mengekalkan komunikasi dengan pengurusan 1MDB. Dan beliau juga telah memberikan arahan kepada mereka berkenaan dengan autoriti orang yang tertuduh, iaitu autoriti Najib Razak itu. So sekarang Hakim kata, memang hubungan antara Najib dan Jolo itu tidak ada sangkal. Kalau Najib kata dia tak kenal Jolo ke apa-apa ke sebagainya, memang benda itu memang unmistakable lah. Benda itu tidak boleh dinafikan lagi secara asasnya. Selepas itu, Hakim Sekira telah menyentuh tentang perkara yang paling penting yang menjadi, boleh saya katakan, asas kepada pembelaan juga, iaitu berkenaan dengan derma daripada negara-negara Arab. Di mana kata hakim, orang yang tertuduh iaitu Najib telah memberikan kesaksian betapa beliau beranggapan bahawa duit-duit yang telah dimasukkan ke dalam akaun bank beliau itu datangnya daripada King Abdullah ataupun Raja Abdullah, Allahyarham Raja Abdullah, yang telah menjanjikan beliau duit tersebut itu. So, sekarang ini, kata Hakim Colin, faktanya di sini ialah tidak ada sebarang verifikasi yang dilakukan untuk mengesahkan bahawa duit tersebut memang datang dari Raja Abdullah. Kata Hakim Colin, memang tak ada sebarang pengesahan daripada pihak Najib pun atau dari mana-mana pihak berkenaan dengan duit itu memang datang dari Raja Abdullah. Tapi yang ini saya agak pelik, tuan-tuan sekalian. Sebab pada tahun 2015, SPRM pada ketika itu telah mengesahkan yang duit itu memang datang daripada derma Arab Saudi. Tetapi sekarang Hakim Colin kata, oh benda itu tak dapat disahkan, tak ada siapa pun yang mengesahkan duit itu datang dari derma Saudi. Jadi di sini macam ada satu percanggahan di situ, tuan-tuan sekalian. Adakah keterangan SPRM pada ketika itu tidak digunakan pakai? Wallahualam bisawab. Dan juga Hakim menyatakan bahawa tidak ada sebarang acknowledgement ataupun pengesahan daripada Najib berkenaan dengan surat-surat yang dikatakan derma daripada Arab itu. So, Hakim kata, oleh kerana surat-surat itu, bahkan surat itu tidak pernah dihantarkan kepada mahkamah dalam bentuk yang asli. So, Hakim Colin berpandangan bahawa surat-surat itu merupakan surat yang telah dipalsukan. Forged documents, tuan-tuan sekalian. Dah macam cerita FM dah, forged documents. Dan kata Hakim Colin lagi, walaupun katakanlah kalau dana-dana ini merupakan untuk derma politikal, ianya tidak menghalalkan atau tidak mengesahkan kegunaan dana-dana tersebut sekiranya kalau dana itu datang daripada sumber yang tidak sah ataupun sumber yang haram. Dalam ayat ini contohnya kan, kalau duit itu money laundering pun, dia belikan kepada Najib contohnya untuk kegunaan dana politik, ianya tetap tidak boleh digunakan untuk tujuan itu. Andai kata kalau sumbernya datang dari sumber yang haram secara asasnya. Kata-kata si tuduh ataupun Najib yang duit ini merupakan sumbangan dana untuk politik tidak dapat disahkan dan tidak dapat dikekalkan. Hakim Colin juga telah menyentuh sama ada Najib ini telah ditipu ataupun telah diperdaya berkenaan dengan skandal 1MDB ini. Di mana kata Hakim, antara pembelaan yang paling besarlah di side Najib ini secara asasnya ialah Najib tidak bersalah. Dan semua pertuduhan dan dakwaan yang dikenakan ke atas beliau kerana beliau telah diperdaya. Dan 1MDB ini sebenarnya bekerja secara rapat dengan Jolo, bukan dengan Najib. Itu kata Hakim Colin secara asasnya. Dan selepas itu, mahkamah pun berehat sementara untuk solat Jumaat dan juga untuk waktu makan tengah hari sebagainya. Dan kemudiannya selepas bersambung, Hakim telah membangkitkan pula berkenaan dengan pengakuan Najib betapa tanda tangan beliau telah dipalsukan dalam minit mesyuarat Lembaga Pengarah 1MDB pada Oktober 2009. Di mana Najib, kata Hakim Colin, tak pernah langsung membuat sebarang laporan polis untuk mendakwa yang tanda tangan beliau telah dipalsukan pada ketika itu. So, kata Hakim, kata-kata Najib yang tanda tangan beliau itu dipalsukan lebih kepada afterthought.
Oh, alamak. Aku mungkin katalah apa yang tandangan kata Todd. Itu kata Hakim Colin lah kan. Tapi kalau betul tandangan itu dipasukkan di peringkat awal, patutnya awal-awal lagi Najib dah buat laporan polis. Itu kata Hakim Colin, tuan-tuan sekalian. Dan selepas pembacaan verdict yang begitu panjang, saya tadi ni adalah baca habis sebab memang panjang gila tuan-tuan sekalian. Sambil part yang penting saja, maka Hakim Colin pun telah menetapkan, telah membuat keputusan yang Najib Razak didapati bersalah untuk semua 25 pertuduhan yang telah saya bacakan sebentar tadi. Jadi sekarang ini, Najib Razak, boleh saya katakan, kerjaya politik beliau telah pun berakhir dan telah pun tutup tak dapat. Walaupun saya difahamkan yang pihak pembelaan bakal memfailkan rayuan terhadap keputusan ini, tetapi saya tak nampak yang benda ini akan di-overturn dan juga akan diringankan dan sebagainya. Sebab ialah benda ini merupakan, macam saya katakan tadi, merupakan satu kes yang sangat-sangat berprofil tinggi. Dan sebarang pengurusan yang tak begitu cakap dan juga cakna berkenaan kes ini akan menyebabkan kita diperhatikan di seluruh dunia. Tetapi itulah, dalam pada Najib Razak berusaha untuk mendapatkan perintah tanah rumah, sekarang beliau kena pula dengan hukuman ini. Berapakah hukuman, berapakah jumlah hukuman dikenakan atas beliau? Saya pun tak pasti, tetapi kalau tidak punya kesalahan saya, beliau mungkin dikenakan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan juga mungkin dikenakan denda sehingga 2 bilion ringgit. Yang ini saya kena confirm balik pada anda semua. Tetapi apa-apa pun, safe to say, kerja Najib telah pun tamat. Political Najib telah pun tamat. Najib dah dibuat tersalah dengan isu 1MDB dan tak tahulah lepas ini apa lagi yang akan berlaku. Dan untuk menutup video ini tuan-tuan sekalian, saya tak nak sepanjang lah berkenaan hari ini kan. Kita bersimpatilah kepada keluarga Najib dan juga bersimpati kepada UMNO. Tetapi selepas ni macam yang saya sebutkan pada awal video tadi, saya harap sangat agar geng-geng UMNO ini dah bolehlah berhenti daripada kata, oh Najib kena pada zaman Perikatan Nasional. Sebab sekarang ini zaman Madani pun beliau kena juga. Dan kena ingat, kedua-dua zaman ini, zaman PN, zaman Madani, kedua-duanya menyaksikan memang BN ada dalam kerajaan. Bahkan pada ketika itu juga BN sekarang ini pada zaman Madani merupakan timbalan Perdana Menteri. So, tak ada kata apalah kan? Naga pun kita lawan, ini kan pula cicak mengkarung. Di Malaysia, Nas, Perdana Menteri pun boleh masuk penjara.